Hari ini saya mau buat nih unboxing barangnya, yaitu apa benda ni saya tak tahu. Mag plate. Ini untuk kereta yang macam saya tak mau pakai plate, contoh ni. Saya dah tanam plate. So kali ini saya nak pasang benda ni dekat dalam bumper, alang bumper saya buka. So saya tunjuk barang dia dulu. Ni. Okey, barang nanti saya letak link kat produk. Saya tendang situ. Okey. Produk ni saya akan letak dekat produk dekat dekat channel ni, description nanti. Dia ada bagi ni. Tak pasti apa benda. Alcohol pad untuk kita letak dalam bumper ni. Lepas tu magnet. Ini betul-betul keras. Betul-betul kuat ni. So kita cuba dulu. Dia dah bagi 3 barang ni untuk dekat sini. Lepas tu dia bagi ni, ini letak dalam bumper. So ada kertas ni, ni apa nama benda tu? Stiker. Nanti dia letak macam ni. So saya tunjuk nantilah cara buat. Saya buat macam ni. Letak kat tengah 3. Okay. Atau macam ni kah? Tengok saya rasa macam ni sesuai je lah. Macam ni kah? So nanti ni attach. Ni betul-betul kuat ni. Tengok. Mau lepas pun dia ambil masa yang lama. Tengok. Memang betul-betul kuat. Dia ada bagi ni, kamu orang letak ni. Okey, bumper keluar lagi senang. Kalau tak bumper keluar pun tak apa. So, sini dia ada double tape, kamu orang tengok. Bukan double tape, dia punya barang tu. Dia punya magnet tu tak. Ni contoh lah, saya letak satu, kamu agak-agak kalau dia lekat tu lah. Okey, tengok belakang satu. Tengok dia ada lekat. Yang sama. Dia letak sini. So, dia di sini, bawah sekali. So di atas ni tengok. Satu lagi. Uish, ni tengok betul-betul kuat ni. Ni satu lagi. Ni jangan terbalik lah. Dia terbalik dia akan makan dengan kawan dia. So ambil ni. Socket di sini. Bukan socket lah, stiker. Ni stiker ni pakai dia tu sebenarnya. Ni satu tak kat sini. Okey, ambil ni stiker ni lagi. Buat dia memang khas untuk di belakang. Supaya benda ni tak jatuh. Kalau bumper tak buka memang agak susah lah. Tapi bumper buka senang-senang je buat. Alang bumper saya dah buka sini. Ya, pasang terus. So, kita tengok hasil dah kat depan. Tengok ni. Okey, model ni dia ikut juga. So, tengok. Untuk yang clean, main clean, kamu orang buka je tab ni. Senang. Nanti mau pakai balik. Okey. Steady tak steady? Buka lagi. Letak lagi. Perhati. Tengok model ni dulu. Tengok model ni. Ini nama dia April. Tapi tak tarik. Apa? So saya dah siap pasang. Kamu orang tengok. Kalau orang yang tak pakai apa benda tu, plate macam saya, depan plate, saya memang tak suka pakai plate depan. Semua nampak dia kosong. So benda yang saya beli tu amat berguna untuk kamu orang. Tak perlu lagi letak cable tie bawah ni lah, apalah. Selalunya saya letak sini. Saya letak cable tie tapi nampak tak cantik lah. Kalau ni ada teknologi baru. So just lekat saja. Tengok. Ni pun kuat. Betul-betul kuat ni. Memang melekat. So saya belum pernah cuba untuk jalan lagi, tak apa.
Tunggu dah beberapa hari, saya tes dia. Tengok dia terbang ke tak. Tapi saya jarang lah pakai plate jalan ni. Ni pakai sementara aja. Tengok kalau saya buka, tak ada kesan pun. Tak rosakkan cat, tak rosakkan wrapping. So dia mudah. Tengok. Mudah, sangat-sangat mudah. Mudah untuk kamu orang pakai. Macam saya set up, satu berdiri, satu baring, satu berdiri. So ikutlah kamu orang nak berdiri semua kah, nak sengit-sengit kah pun boleh. So sampai sinilah video untuk kali ni. Tengok, nice tak nice. So sehingga kita berjumpa next video untuk part lain lagi. Ada part lain saya belum pasang dalam ni. So jangan lupa untuk subscribe dan like. Bye.